Aduh, hai. Kesian dia. Okey, sepanjang saya kerja dengan abang, Apa? saya ikut abang 4 tahun. Saya rasa saya tak pernah bagi hadiah lah kat abang kan. Tahun ni Baru keluar hospital ni. Baru keluar hospital ni, Pak. Kantor ya. tahun ni ada rezeki lebih, rezeki abang. Saya hadiahkan lah abang. Ya Rabbi. Tadi saya memang nak bagi abang, saya tahu abang keluar hari ni. Betul. So saya memang dah bawa. Tak, dia salah ni. Sebenarnya besok dia mau bagi ni. Dia mau bagi esok. Dia kantor Hari dah. ni ada Buka rezeki lebih pintu untuk abang belah tahun sini. ni. Saya belilah hadiah untuk abang. Cik, rezeki Tak lebih mahal lah. lah, tak mahal tapi Weh, coach tak mahal weh. Kau bayangkan coach weh. Serius hari? serius lah ni untuk abang. Ya ke ni? Ya. Allah Akbar. Bagi buka saya tengok dia. Dah nak buka ke? Buka. Buka. Ini hadiah sempena saya keluar dari hospital, Pak. Saya saja buat sikit sakit masuk hospital. Alang-alang birthday masuk hospital sakit betul dapat hadiah. Tengok. Ui, semen. Apa? Wallet lah. Kalau ada coach tu apa? Wallet lah. Bag apa? Wallet. Wallet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bag, Rabbi. Beg ke? Apa ni? Tali pijak. Kak Syirah baru je hadiah kat saya. Saya tahu. Kak Sira boleh beritahu. Okey. Dia beli tali pinggang untuk abang. Betul? Saya pun bagi tahu Kak Sira, saya beli tali pinggang. Oh ya ke? So Kak Sira betul saya tali pinggang abang rosak hilang kan? Hilang. Hilang. Oh, dah baka boleh tukar. Bakal lah. Mahal ni ke? Tak Oh, ada Rabbi. abang. 1000 lah. Saya agak dalam 1000 pun. Lebih. Ada wish card ke? Tak Siap. tahu, saya tak ada wish card pun ni. Macam mau menangis Daripada barang dia. tu tahu. Oh, tak ada apa? Tak guna. Bagilah wish card ke apa? Sebenarnya besok. Okay, terima kasih guys. Allahu Akbar. First time saya dapat hadiah daripada staff saya lah. Adik saya, staff saya. Adik lah. Even adik kandung pun tak pernah bagi saya hadiah ya. Tak pernah. Terima kasih. Thank you. Wah. Bulan. Tahun depan kena bagi besar ni. Tahun depan kena bagi lagi besar ni. Puan Rang melajak sini. Semoga berada. Ni mana tak ada? Ni tak bagi lagi, ni tak bagi lagi. Kami belum bagi lagi. Nanti insya-Allah kami akan bagi. Dia tu tuanti bang. Coach bang. Itulah tak. Yang penting kita bagi yang terbaik je untuk restoran. Okay, thank you Allah. Walaupun Dimarah saya tahu diajar. abang mampu beli sendiri. Saya nak beli tak bangga. Mampu tapi saya tak suka buang duit. Saya tak suka habiskan duit diri sendiri. Jarang saya beli barang tu diri sendiri. Kalau orang nak beli pakailah je. Rezeki. Betul-betul. Alhamdulillah tahun 2026 ni dapat macam-macam rezeki, dapat rezeki anak, rezeki hadiah, rezeki masuk hospital. Okay guys. Bye. Thank you. Thank you okay, love you. Muah.